Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu dan isu kesalahan kata. Dalam era globalisasi yang pesat berkembang, bahasa memainkan peranan penting sebagai medium komunikasi dan penyebaran ilmu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sentiasa berkembang melalui proses pembentukan perkataan baharu untuk memenuhi keperluan semasa dalam pelbagai bidang. Pada masa yang sama, penggunaan bahasa yang tepat amat penting bagi memastikan kefahaman dan ketepatan maklumat, terutamanya dalam media cetak dan elektronik. Namun begitu, pelbagai isu kesalahan kata dari sudut morfologi sering berlaku di dalam media tersebut yang boleh menjejaskan mutu bahasa. Oleh itu, perbincangan ini akan meneliti cara pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu serta isu kesalahan kata yang wujud dalam pelbagai sumber media. Baiklah, kita akan melihat pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu, iaitu bunyi asli bahasa Melayu. Perkataan baharu dibentuk menggunakan struktur dan sistem bunyi asli bahasa Melayu. Ini melibatkan penggunaan imbuhan seperti awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contohnya adalah permainan daripada kata dasar imbuhan per-ad. Yang kedua adalah berlari, iaitu kata dasar lari dan imbuhan ber. Seterusnya adalah bunyi bahasa pinjaman. Bahasa Melayu juga menyerap kata dari bahasa lain, tetapi kata ini akan diubah suai mengikut sistem fonologi dan morfologi Melayu. Contohnya seperti university daripada bahasa Inggeris, iaitu university. Kemudian politik daripada bahasa Yunani, politikos, melalui bahasa Inggeris. Seterusnya kita lihat yang ketiga adalah imbuhan daripada bahasa asing. Perkataan baharu turut terbentuk hasil peminjaman kata yang mengandungi imbuhan dari bahasa asing. Contohnya seperti bahasa Sanskrit, iaitu seperti mantra dan agama. Yang kedua, bahasa Arab Parsi seperti kitab, ilmu dan ustaz. Yang ketiga, bahasa Yunani, Latin, Inggeris, iaitu seperti teknologi, biologi dan automatik. Seterusnya kita akan melihat dengan lebih terperinci peminjaman kata daripada bahasa asing, iaitu yang pertama adalah daripada bahasa Sanskrit. Di dalam perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu mantra, merupakan peminjaman daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud doa atau jampi. Yang kedua, agama, yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit, iaitu agama yang bermaksud ajaran atau ilmu suci. Yang ketiga, pusaka. Dalam bahasa Sanskrit, pusaka, yang bermaksud harta warisan. Kemudian raja di dalam bahasa Melayu, dan di dalam bahasa Sanskrit rajan, yang bermaksud pemerintah atau ketua. Kemudian
kita lihat pula bahasa Arab Parsi, iaitu yang pertama, ilmu di dalam bahasa Melayu yang dipinjam daripada perkataan Arab, iaitu ilm, yang bermakna pengetahuan. Kemudian ustaz, yang dipinjam daripada perkataan Arab atau Parsi yang bermaksud guru atau cikgu. Yang ketiga adalah kitab. Di dalam bahasa Arab Parsi, kitab yang bermakna buku. Kemudian masjid di dalam bahasa Melayu, dan di dalam bahasa Arab masjid yang bermaksud tempat sujud atau tempat ibadah. Kemudian kita lihat pula bahasa Yunani, Latin dan Inggeris. Perkataan dalam bahasa Melayu iaitu teknologi. Perkataan asal teknologia. Bahasa asal daripada Latin atau Yunani, tekne dan logos, yang bermaksud ilmu, alat atau kepakaran. Yang kedua, biologi di dalam bahasa Melayu yang berasal dari perkataan asalnya iaitu biologia atau biologos, yang berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud ilmu kehidupan. Kemudian automatik di dalam bahasa Melayu, dan perkataan asal automatos berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud bergerak sendiri. Kemudian contoh seterusnya adalah university. Perkataan asal universitas yang berasal daripada perkataan Latin, membawa maksud gabungan, guild academy. Kemudian kita lihat isu kesalahan kata dari sudut morfologi di dalam media cetak atau media elektronik. Kita lihat dulu definisinya, iaitu kesalahan dari segi morfologi bermaksud kesalahan dalam bentuk dan struktur kata dalam media cetak dan elektronik. Kesalahan ini kerap berlaku dan boleh menjejaskan kejelasan serta ketepatan bahasa. Media cetak dan elektronik. Media cetak seperti akhbar dan majalah, serta media elektronik seperti televisyen dan media sosial sering menggunakan kata yang tidak tepat dari segi bentuk. Contohnya, kesalahan penggunaan imbuhan yang salah, iaitu seperti menyampaikanan yang salah, dan yang betulnya adalah menyampaikan. Kemudian contoh kesalahan yang kedua, gabungan kata yang tidak tepat, iaitu berinteraksikan yang salah, dan yang betulnya adalah berinteraksi, tiada imbuhan kan di akhir perkataan. Kemudian kita lihat yang kedua, iaitu hak asasi menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa penggantar perlu digunakan secara tepat dan baku. Namun begitu, terdapat cabaran seperti yang pertama, iaitu dialek. Penggunaan kata dialek yang tidak difahami secara umum. Yang kedua, pencampuran kod, iaitu campur aduk bahasa Melayu dengan bahasa lain yang seperti bahasa Inggeris. Kemudian yang ketiga,
bahasa Melayu baku, iaitu kurangnya penggunaan bahasa baku di dalam penulisan rasmi. Yang terakhir, kata pinjaman asing, penggunaan kata asing secara berlebihan tanpa penyesuaian dengan struktur bahasa Melayu. Jadi kita lihat antara contoh kesalahan kata di dalam media cetak dan media elektronik, iaitu yang pertama adalah kesalahan imbuhan. Jadi di sini tertera papan tanda dilarang menggunakan font tanggang. Jadi kesalahan yang dapat dikenal pasti di sini adalah kesalahan imbuhan, iaitu imbuhan apitan. Jadi perkataan yang salah di papan tanda ini adalah mengguna, dan yang betulnya adalah menggunakan. Terdapat beberapa kesalahan bahasa pada papan tanda ini, seperti kesalahan ejaan dan tata bahasa. Jadi di sini saya ingin menekankan kesalahan tata bahasa, iaitu kesalahan pada perkataan mengguna. Sepatutnya imbuhan yang patut digunakan ialah mengkan, kerana kata dasarnya ialah guna. Kemudian kesalahan kata yang seterusnya adalah kesalahan kata majmuk di papan tanda Rumah Api Kota Cornwallis, Pulau Pinang. Jadi perkataan yang salah di sini adalah rumah api yang didekatkan, yang tidak dijarakkan. Jadi yang betulnya adalah rumah api yang ejaannya dijarakkan, iaitu rumah dan api. Ejaan pada kata majmuk rumah api ini adalah salah. Sepatutnya dieja secara terpisah, iaitu rumah api. Kata majmuk mantap sahaja yang akan dieja secara rapat. Seterusnya, kesalahan kata sendi nama di papan tanda ini, iaitu ditulis tempat larangan, dilarang masuk jika tiada kebenaran. Jadi perkataan yang salah di sini ialah dilarang, yang dipisahkan di dan larang. Jadi perkataan yang sebetulnya adalah dilarang, yang dieja secara rapat. Dilarang masuk adalah tergolong dalam kesalahan penggunaan di, yang sepatutnya dirapatkan dengan kata kerja larang, yang sepatutnya ditulis dengan dilarang masuk. Seterusnya adalah kesalahan kata majmuk. Di papan tanda ini tertera ditulis kurang upaya, yang ejaannya dirapatkan, dan kurang upaya ejaan ini adalah salah, dan ejaan yang betul adalah kurang upaya yang dijarakkan, iaitu kurang dan upaya. Kata majmuk kurang upaya perlu dieja secara berjarak. Kata majmuk dieja terpisah, kecuali kata majmuk mantap. Jadi kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan kata majmuk di banner ini, iaitu hak milik yang dieja secara rapat adalah salah, dan yang betulnya adalah hak jarak milik. Kata majmuk hak milik juga bukan merupakan kata majmuk mantap. Jadi ejaan perkataan hak milik perlulah dieja secara jarak.
Kemudian adalah kesalahan kata majmuk yang tertera di sini. Papan tanda yang ditulis pusat alat tulis aneka, yang mana papan tanda ini mempunyai kesalahan kata majmuk, iaitu alat tulis yang dieja secara rapat. Jadi ejaan yang betul adalah alat dan dijarakkan tulis. Pada papan tanda ini terdapat kesalahan tata bahasa pada kata majmuk alat tulis. Di sini ejaan alat tulis perlulah jarak kerana alat tulis bukan merupakan kata majmuk mantak. Jadi ejaannya perlulah dieja secara jarak. Kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan imbuhan. Pada iklan ini ditulis, tolong pastikan pintu peti sejuk ditutup. Jadi pada iklan ini terdapat dua kesalahan imbuhan, iaitu yang pertama adalah imbuhan akhiran dan yang kedua adalah imbuhan awalan. Jadi ejaan yang salah adalah pastikan, yang dieja secara jarak, iaitu pastikan. Ejaan yang betul adalah pastikan, yang dieja secara rapat. Perkataan pastikan merupakan kata terbitan berimbuhan akhiran. Jadi akhiran kan perlu dieja secara rapat. Kemudian yang kedua adalah imbuhan awalan, yang perkataan ejaannya salah adalah ditutup, yang dieja secara jarak, dan yang betulnya adalah ditutup yang dieja secara rapat. Perkataan ditutup merupakan kata terbitan berimbuhan awalan. Jadi awalan perlu dieja rapat. Sekiranya dieja secara jauh, penyampaian maknanya tidak akan sampai. Kemudian kita lihat pula kesalahan imbuhan pada papan tanda jalan raya ini, iaitu ditulis, awas selekoh berbahaya di hadapan. Jadi kesalahan imbuhan pada papan tanda ini adalah imbuhan awalan, iaitu berbahaya, dan yang betulnya adalah berbahaya. Jadi dalam bahasa Melayu tiada sebarang imbuhan Jadi penggunaan kata terbitan berbahaya adalah salah kerana imbuhan awalannya adalah salah. Penggunaan imbuhan perlu ditukar kepada imbuhan iaitu berbahaya, selekoh berbahaya di hadapan. Kemudian kita lihat pula kesalahan kata majmuk, iaitu pada buku ini ditulis kunjungan pameran kami di Pasaraya Besar Tesco terpilih mulai 1 November 2010 hingga 31 Januari 2011. Jadi kesalahan kata majmuk yang terdapat di dalam buku ini adalah ejaan pasaraya yang dirapatkan. Jadi ejaan yang sebetulnya adalah pasar jarak raya. Berdasarkan buku ini terdapat kesalahan kata majmuk dari segi ejaan perkataan pasaraya kerana perkataan ini dieja secara bercantum. Hal ini kerana
hanya 15 kata majmuk mantap yang boleh dieja secara bercantum. Oleh itu, ejaan yang tepat ialah secara berjarak, iaitu pasar raya. Seterusnya adalah kesalahan imbuhan. Jadi pada berita ini di bawah itu tertera kesalahan imbuhan yang dikenal pasti, iaitu Pulau Pinang batal sambutan Hari Malaysia susulan penularan virus COVID-19. Jadi perkataan yang mempunyai kesalahan imbuhan adalah batal dan sepatutnya ditambah dengan imbuhan mem dan kan yang akan menjadi membatalkan. Jadi berdasarkan berita ini, Pulau Pinang merupakan subjek. Oleh itu, perkataan batal perlu diberi imbuhan apitan mem kan supaya menjadi kata kerja untuk menerangkan subjek. Seterusnya, kita lihat pula kesalahan kata sendi nama pada papan tanda jalan raya ini, iaitu kanak-kanak sekolah melintas di hadapan. Jadi kesalahan pada papan tanda ini ialah kesalahan kata sendi nama pada perkataan di hadapan, di mana perkataan ini dirapatkan dan ejaan yang betul adalah di hadapan yang dijarakkan di dan hadapan. Jadi kata sendi nama di ialah kata yang digunakan untuk tempat serta menerangkan frasa nama. Namun ejaan di hadapan adalah salah kerana perkataan di bukannya imbuhan awalan yang perlu dieja rapat. Ejaan yang sepatutnya ialah di hadapan, terpisah daripada frasa nama yang mengikutinya. Seterusnya ialah kesalahan imbuhan pada perkataan yang tertera adalah sila tutup air selepas membukanya. Jadi ejaan yang salah di sini ialah membukanya dan perkataan yang betul adalah membukanya. Imbuhan awalan men akan berubah bentuk menjadi mem apabila huruf pangkal sesuatu kata dasar adalah bermula dengan huruf B, F, T atau V. Perkataan membuka seharusnya dibetulkan dengan perkataan membuka. Seterusnya, kita lihat pula kesalahan penjodoh bilangan pada teks ini, iaitu buah pokok. Ejaan yang salah. Jadi perkataan yang betul adalah menggunakan penjodoh bilangan batang pokok. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang besar, tidak mempunyai bentuk yang tertentu, manakala penjodoh bilangan batang pula digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang panjang atau tinggi. Oleh itu, penjodoh bilangan yang betul dan sesuai untuk perkataan pokok ialah batang, bukannya buah. Seterusnya ialah kesalahan imbuhan, iaitu kurangan laju pada papan tanda ini. Jadi perkataan yang salah di sini adalah kurangan dan yang betul adalah kurangkan. Kurangan bukan kata kerja, tetapi kata nama yang bermaksud kekurangan.
defisit atau ketidakcukupan. Struktur morfologi betul adalah kurangkan. Kurangkan ialah kata kerja atau kata perintah yang dibentuk daripada kata dasar, iaitu kurang dan imbuhan kan akhiran. Maka kurangkan membawa maksud menjadikan sesuatu itu kurang. Kurangkan laju bermaksud mengurangkan kelajuan, iaitu satu arahan yang tepat kepada pemandu. Seterusnya adalah kesalahan kata sendi nama, iaitu daripada teks perbualan daripada WhatsApp. Jadi perkataan yang salah di sini ialah daripada dan ditukar kepada kata sendi nama dari. Kata sendi nama dari digunakan untuk menyatakan tempat, masa dan arah, manakala kata sendi nama daripada pula digunakan untuk menyatakan orang, perbandingan dan asal kejadian. Oleh itu, penggunaan dalam perbualan WhatsApp tersebut salah kerana Selangor merupakan tempat. Perkataan yang betul ialah dari. Jadi, sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam memperkaya kosakata dan memastikan bahasa ini terus relevan mengikut perkembangan zaman. Pembentukan ini berlaku sama ada melalui penggunaan bunyi asli bahasa Melayu maupun melalui pinjaman daripada bahasa asing seperti Sanskrit, Arab, Parsi dan Yunani, Latin, Inggeris yang disesuaikan dengan sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, dalam era teknologi maklumat yang pesat, penggunaan bahasa yang tidak tepat semakin berleluasa, khususnya dalam media cetak dan media elektronik. Kesalahan dari sudut morfologi seperti penggunaan kata yang tidak sesuai boleh menjejaskan kefahaman dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan untuk memastikan penggunaan bahasa yang betul, khususnya dalam bahan yang disiarkan kepada umum, agar mutu bahasa Melayu dapat dipertahankan dan dimartabatkan.